Saya Najib Arifin ataupun Naj, dan hari ini kita memang sangat bertuah dapat bersama dengan dua orang yang tidak lain tidak bukan memang menjadi penyuhur lah di dalam Dondang Sayang. Yang pertama di sebelah kiri saya duduknya segak wah siap bertanjak lagi. Saya patut pakai tanjak saya lah tadi dalam kereta. Lupa nak bawa tadi, nak pakai. Jadi yang berbahagia Datuk Muhammad Bahrim bin Muhammad Sarip, dan Datuk memegang jawatan Karyawan Seni INSWA ataupun Institut Warisan Melaka, juga tokoh orang hidup untuk Dondang Sayang, tokoh orang hidup. Dan di sebelahnya Tuan Haji Idris bin Haji Sarif yang juga tokoh karyawan seni Melaka, dan juga menyandang Ketua Unit Muzik Institut Warisan Melaka INSWA, penceramah seni Dondang Sayang Negeri Melaka, dan pengerusi Persatuan Dondang Sayang Negeri Melaka. Jadi kita akan santai-santai bersembang. Saya akan bertanyakan beberapa soalan untuk kita memperkenalkan Dondang Sayang kepada para hadirin, dan selepasnya kita akan adakan sedikit sesi soal jawab. Ya. Saya mulakan pertanyaan pertama. Saya rasa dua-dua pun boleh berceritalah. Mungkin seorang dulu, kemudian yang seorang lagi boleh bersama tambah apa yang boleh diceritakan. Pertamanya, walaupun mungkin setengah orang dah tahu, tapi mari kita betul-betul dengar daripada pakar, daripada tokoh. Minta tolong ceritakan ataupun terangkan, apakah itu Dondang Sayang? Silakan. Sayang Cik Tum, anak Cik Dullah pakai seluar berbunga-bunga. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar yang ada semua? Itu dia mukadimah daripada saya. Mukadimahnya, ya. Kayu sebatang dibuat tongkat, kayu menama, kayu meranti. Selamat datang yang jauh dah dekat. Kami semua sedia menanti. Oh, ini gula kabung dari sekamat sekali beli selalu teringat. Yang tua disanjung, yang pangkat dihormat. Macam Nabi kasihkan umat. Memang cantik. Okey, kenapa saya naik di pentas hari ini? Ceritanya yang sebenarnya nama saya naik melonjak kan, saya melonjak sampai dah Datuk dah. Sebab keluarga saya semua berdondang sayang. Memang keluarga pun berdondang sayang. Nenek berdondang sayang, datuk berdondang sayang, mak berdondang sayang. Ayah saya penggesek biola. Menggesek biola? Penggesek biola. Oh, memang sekeluarga lah. Jadi saya pun terlibat gesek biola lah. Tapi banyak main by heart, tak banyak main nota. Main by heart dengan main nota ni lagi baik main by heart. Seronok dia, meronak dia lain. Itulah yang saya tak boleh hilangkan berdondang sayang ni, supaya jangan ditelan zaman. Ya, jangan sampai hilang ditelan dia, zaman. Walaupun macam mana pun dia kata, kalau nak pergi ke dusun, ya, pilih-pilih dibawa pulang. Kalau tidak dengan berpantun, memang tak boleh berdondang sayang. Begitulah. Pantun asalnya. Orang kata, satu pantun untuk budaya lah. Burung helang terbang melayang, hingga mari di pohon saga. Takkan hilang dondang sayang kalau kita sama menjaga. Ya, betul tu. Itu dia. Jadi itulah mukadimah daripada saya. Pasal saya kekal menjaga dondang sayang ni lagi pada tahun 2000 saya duduk di Institut Seni Malaysia ataupun ISMA. Tahun 2000 sampai sekarang 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun dari saya kata-katalah projek angkat mengajar di sekolah menengah ke mana kita pergi mengajar. Ya. Jadi kita tak boleh hilang dondang sayang. Saya tak risaukan hilang dondang sayang selagi ada Institut Seni Malaysia. Walaupun ISWA selagi ada. Rasa saya dondang sayang ni tak boleh ditelan zaman. InsyaAllah. Memang tak telan zaman. Jadi sementara saya ada, saya bekerjasama. Kalau saya tak ada, saya minta yang ada tu tolonglah bantu balik. Ya. Bukan kerja saya je. Jabatan Kebudayaan, Brigade Seni, sama-sama tolong MB. Sama-sama berganding bahu. Jadi kalau kita sama bekerja, tak menghiri hati lah.
Walaupun Iswa mengajar, tak menghidati, kebudayaan mengajar, apa ke, tak menghidati. Bekerjasama, tolong menolong dengan JKKM. Sama-sama. Jadi baru dah kekal dengan sayang kita, tak lapuk ditelan di zaman. Itulah harapan saya kepada semua. Kita jagalah Dondang Sayang ni. Dan berbalik pada soalan asalnya tu, mungkin kepada Tuan Haji Idris pula ya. Boleh tolong jelaskanlah apakah dia definisi ataupun takrif untuk Dondang Sayang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana memberi peluang kami berdua, tokoh Dondang Sayang ni Melaka, untuk memberikan sedikit penerangan tentang Dondang Sayang. Jadi tadi yang berbahagia Datuk telah memulakan mukadimahnya dengan pantun. Maka saya nak memulakan mukadimah saya dengan lagu Dondang Sayang. Boleh? Okey. Tapi tak banyak pantun, satu pantun saja. Jadi boleh macam ni lagu dia. Burung hantu terbang melayang, sibur-sibur terbang ke hulu. Inilah lagu si Dondang Sayang, kawan ramai. Sudah terkenal dahulu, sejak dahulu. Itulah Dondang Sayang. Berikan tepukan. Jadi berbalik daripada soalan tuan tadi, pertanyaan tuan tadi. Jadi di sini apa yang boleh saya berikan sedikit penerangan tentang Dondang Sayang. Dondang Sayang ni wujud di zaman Kesultanan Mansur Shah dulu, tahun 2015, tahun kurun ke-15. Kurun 1400-an. Ya, dah lama dah. Jadi ketika itu orang Melaka ni memang suka berpantun. Jadi suka berpantun seperti mana yang berbagai Datuk tadi. Datuk sebut tadi banyak bercakap sikit nak pantun. Sampai nak minta makanan pun, nak usik-usik isteri dia pun dengan berpantun. Dah lama tak jumpa pun dengan pantun. Jadi itu sudah menjadi sinonim tentang budaya masyarakat Melaka. Jadi terbitnya irama Dondang Sayang ni, dia datang daripada sebuah keluarga yang mana keluarga itu keluarga orang kampung lah, petani. Jadi bila melihat dia berpantun-pantun, dengan isteri dia pun dia berpantun-pantun. Dalam masa yang sama, isteri dia selalu mendodoikan anak. Mendodoikan anak. Masa dia mendodoikan anak, lagu dodoi itu dia jadikan lagu Dondang Sayang. Contoh macam du 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 du, tidur anak tidur. Du 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 du. Ni ayam aku dah balik ni. Mak nak masak ni, diam. Du du. Jadi daripada irama itulah. Dia pun gunakan irama tu, terbitnya Dondang Sayang, lagu Dondang Sayang. Jadi dia akan kata, 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, Dondang Sayang. Mana nak sama seorang, isteriku seorang. Daripada irama dondang tu, daripada irama dodoi tu, tercetusnya irama Dondang Sayang. Dan terbitnya tajuk Dondang Sayang tu, Dondang Sayang, dong tu seolah-olah macam dodoi. Dang tu dendang. Sayang, anak yang dia sayang, yang dia dodoi kan. Tu jadinya dirangkumkan 3 perkataan tu kepada Dondang Sayang. Dondang dodoi, dang tu dendang, sayang tu kepada anak yang didodoi. Anak yang didodoi itu. Itulah terbitnya Dondang Sayang. Jadi itulah yang boleh saya berikan sedikit pengertian tentang Dondang Sayang yang bermula di negeri Melaka. Itulah yang saya terbaca dan mendengar beberapa hikayat ataupun penceritaan daripada orang-orang dulu tentang definisi Dondang Sayang itu. Wah, memang saya pun tak tahu tentang asal-usul istilah
dondang sayang tu. Saya memang tak tahulah. Jadi sekarang kita tahu yang dondang tu boleh dikatakan gabungan daripada dodoi dan dendang, mendendang itu, dan sayang tu merujuk kepada anak tu yang didodoikan, yang didendangkan, menunjukkan juga kasih sayang ibu bapa kepada anak tu kan. Dia dodoi tu. Dodoi. Ada dodoi tu. Lepas tu dendang. Duduk, sayang tidur sayang. Ayah dah balik ni, mak nak masak. Kau tak tidur ni susah mana? Okay. Macam itulah contoh. Dan juga saya tertarik tadi sebab memang macam saya pernah lah dengar dondang sayang sebelum ni, pernah lihat di TV persembahan, dan memang dia punya irama tu, dia ada irama yang tertentu, sekumpulan irama yang memang berkait rapat lah dengan dondang sayang tu. Boleh ceritakan sikit lagi dia punya, ada tak dia punya sejarah tentang irama tu lagi, ataupun macam mana dia punya kumpulan irama tu, ada hadnya ataupun ada boleh dibuat baru ke macam mana? Boleh. Silakan Datuk. Silakan Datuk. Okey. Yang sebenarnya dondang sayang ni banyak cara dia. Banyak cara. Banyak cara. Macam contoh dia lah. Dari mana pun ayam melayang. Okey. Kita boleh naik. Terbang tinggi di Sambarlang. Ya. Jadi dia tak terhad lah. Dari apa guna kasih sayang kawan damai. Kalau mati seorang, tergolek seorang. Amboi. Cantik tu. Jadi dia lembutkan tu. Kalau mati seorang, tergolek seorang. Memang kita dengar pun kita terasa di sanubari tu, sebab dia memang mempunyai irama yang menusuk di dalam sanubari kita. Kalau nak dijawab, ujung pasir Bukit Cina. Bandar Ilir dulu ternama, sekarang dia di Padang Malan. Orang berkasih mainan dunia, mati tak boleh bawa bersama. Dan dondang saya ni memang berkait rapatlah dengan pantun, sangat berkait rapat. Jadi boleh dikatakan kalau nak berdondang sayang tu memang tak boleh luar daripada dia punya isi pengisian pantun tu sendiri, Memang. Sebab berdondang sayang memang tak boleh gunakan pantun 2 kerat. Pantun 6 kerat tak boleh. Dia mesti 4 kerat saja. 4 kerat, Dan dondang sayang ni, baris pertama, baris kedua ialah pembayang. Untuk nak menyampaikan maksud yang baris ketiga dan keempat. Seperti Datuk dia tadi cakap, dia punya pembayang tu kan. Lepas tu dia punya maksud tu, dia kata apa guna berkasih sayang kalau mati tergolek seorang. Itulah maksudnya. Jadi pembayang tu, dia boleh cipta apa yang tergerak di fikiran dia. Dia kalau nampak tuan baju batik, dia boleh cakap, seluar hitam berbaju batik, memang tuan nampak cantik. Tuan hitam baju batik memang kegeram kalau rupa kau cantik. Jadi dia punya pantun ni, saya memang ada pernah terbaca dan saya sendiri faham, nak pantun tu sendiri tu dah susah dah. Dah susah. Maksudnya bukan susah dari segi susahnya, tapi maksudnya kita kena betul-betul pandai berfikir. Cari idea. Cari buah fikiran, dan kita kena olahkan kata-kata tu supaya hujung-hujung dia kena sama. Itu memang hebat. Itu memang susah. Lepas tu dalam pantun tu kemudian nak diramakan lagi. Nak dinyanyikan. Memang kena hebat tu. Jadi saya tabik betul lah untuk dondang sayang punya gabungan dua perkara. Kena jagalah dondang sayang ni. Kalau cepedak gugur melayang, daunku ini gugur melata. Kalau tidak berdondang sayang, hilanglah seni budaya Melaka. Itulah. Jadi itu membawa saya kepada soalan seterusnya. Okey. Adakah dondang sayang ni memang hanya di Melaka ataupun pernah ada di tempat lain, cuma sekarang ni hanya tinggal di Melaka? Macam mana tu agaknya? Mungkin mula dengan Datuk. Kalau kita nak ikut universiti punya pantun, tak sedap sangatlah. Memang tak sedap pantun dia. Mana sama pantun-pantun kat kampung ni, kita pandang semua alam. Contohnya lah. Tun Tok Ali dah berdapat tun. Saya persembahan malam tu apa saya nak buat?
Datuk Ali biasa bawa kapal dagang dari Seberang kan. Aha. Kapal dagang dari Seberang. Datuk Ali yang pantun. Kapal dagang dari Seberang Sarawatan Kayu Menanti. Saya ucap selamat datang orang Melaka sedia menanti. Pantun dia amalkan itu dulu. Jadi bila saya bersembah, dia bila dapat tun, saya bersembahkan depan dia. Saya ambil pantun balik. Ya. Kapal dagang dari Seberang Sarawatan Kayu Menanti. Jadi pandang 100 orang. Anak tempatan jadi TYT. Jadi tepukan tu memang seronok lah. Ya. Pantun dia saya ulang balik. Habis dia saya ada duduk kat luar berdiri kan. Nak keluar dia nak balik kan. Sedap pantun tadi. Sedap pantun tadi. Sedap pantun tadi. Ya. Tun punya pantun ada. Saya pusing balik. Pandai awak Itu dia cerita. Jadi berkenaan dengan pertanyaan Tuan tadi. Dari perspektif Tuan Haji. Tentang pertanyaan Tuan berkenaan dengan asal-usul. Asal-usul, ya. Asal-usul Dondang Sayang. Dondang Sayang ni memang bermula di Melaka. Dan baik, bermula di Melaka. Bermula di Melaka. Dan yang memulakan Dondang Sayang dan Irama Dondang Sayang ialah daripada keturunan orang Melayu. Ya. Dan ketika itu, seperti yang saya beritahu tadi, di zaman Kesultanan Mansur Shah dulu, ramai pedagang-pedagang daripada luar negara, seperti daripada negeri China, daripada Arab, daripada Portugis, India, Belanda, macam-macam, datang berdagang di negeri Melaka. Ya. Jadi mereka ni semua, apabila siang hari bekerja penat, mereka semua duduk di kampung orang Melayu, di sekitar Bandar Melaka. Dulu di Bandar Melaka dulu, bukan macam sekarang lah. Kalau sekarang kita datang, susah nak jumpa kampung Melayu kan. Tapi sebenarnya asal-asal dulu, sekitar 10 kilometer lah dalam kawasan bandar tu, semua kebanyakan kampung Melayu. Jadi orang pedagang-pedagang ni bila datang, dulu bukan ada macam sekarang, ada homestay, ada hotel, dulu tak ada. Jadi tumpang rumah orang Melayu. Dia menumpang bila di dah rumah duduk orang tempatan. Duduk menyewa lah kata. Duduk rumah orang Melayu, makan masakan orang Melayu, pakai baju semua cara orang Melayu, pakai kain sarung, batik, apa semua kan. Kemeja, apa semua kan. Lepas tu, masakan pun masakan cara orang Melayu, asam pedas, sambal belacan. Itu semua ada. Jadi, budaya pun, seni pun ikut macam mana. Diorang tak pandai berpantun, lama-lama pandai berpantun. Maka di situlah mereka belajar macam mana nak berpantun, macam mana nak berdondang sayang. Jadi daripada apa yang diorang dengar dan diorang belajar, maka apabila diorang balik ke tempat mereka, maka dia sebarkan, inilah budaya Melaka selama bertahun-tahun duduk di Melaka. Ini yang aku belajar. Oh, jadi orang sana pun nampak menariklah Dondang Sayang ni sebab ada berbagai pantun, usik mengusik. Usik mengusik. Usik mengusik boleh. Mengurat semua ada lah. Kadang-kadang sindir menyindir mesti ada juga tu. Kan? Jadi nasihat pun ada semua mengikut daripada tema. Jadi diorang nampak ini sesuatu yang menarik. Maka tersebarlah Dondang Sayang tu daripada Melaka ke Nusantara, ke Thailand, ke Indonesia terutamanya, ke Singapura, sekitar Nusantara. Itulah. Tapi bermulanya ialah daripada Melaka. Itulah penerangan yang apa saya dengar daripada tokoh-tokoh kesenian orang dulu. Memanglah lama dah dia punya sejarah tu. Betul. Dari zaman Sultan Mansur Shah, Kesultanan Melayu Melaka. Ya, betul. Lamanya Dondang Sayang, buat kata Tan Sri Ehsan Salim, saya banyak. Tan Sri Ehsan Salim. Dondang Sayang Tanjung Surat. Tan Sri Ehsan Salim. Dondang Sayang Tanjung Surat sampai ke Johor yang melarat. Bukan dikarang, bukan dibuat. Di Loh Mahfuz sudah tersurat. Di Loh Mahfuz sudah ada. Wah. Sudah 800 tahun. Dah ada Dondang Sayang. Ya. Dan saya ingin berbalik pada kebijaksanaan dalam berpantun tu ya. Jadi apakah antara petua-petua untuk kita nak pandai berpantun, sebab kita kena berpantun dulu baru boleh berdondang sayang. Jadi apakah petua-petua untuk kita menajamkan otak kita, minda kita supaya kita boleh rancak berpantun? Apa nasihatlah agaknya.
Macam mana tu? Contohnya pantun ni yang dia punya bayangan dia tidak saya ingat sangat. Maksud yang dua tu kita ambil. Bayangan nak ke mana? Maksud macam mana? Apa guna berkasih sayang kalau mati terkulit seorang. Itu dia. Ya. Itu kita jawab. Apa kita nak jawab? Apa guna kasih sayang kalau mati? Okey. Ini saya kena ulang bagi pihak hadirin kita ni. Jadi ingat ya, untuk berpantun seperti yang dinasihatkan tadi, kita fikirkan dulu dia punya maksud tu. Ya, maksud. Apa maksud yang kita nak sampaikan? Apa maksud yang kita nak sampaikan tu? Okey, bila maksud dia kita dah jelas apa yang kita nak sampaikan, kemudian kita tambahkan ataupun kita lengkapkan dengan pembayang yang bunyinya lebih kurang sama, bukan lebih kurang, hujung bunyinya sama. Yang selalunya memang hujung baris pertama dan ketiga. Kalau A sama A, U sama U, I sama I, ataupun ang sama ang gitu. Jadi baris pertama dan ketiga kena sama, baris ketiga dan baris kedua dan keempat mesti sama. Betul juga tu. Ya. Dia ada satu pantun sambung lagi kalau apa petuanya ni untuk. Apa dia pantunnya? Lupa saya. Tadi teringat. Tak apa, perlahan-lahan. Dia berhilang. Ini pantun. Tak dapat lagi, Mbak. Okey, itulah dia macam pantun. Orang macam mana pun, kalau saya dapatkan, sekejap. Keluarkan lagi pantun. Okey, cuba saya bagi pasal satu pantun. Katakanlah kita nak cakapkan pasal kita dah lama tak jumpa. Baik. Dah lama tak jumpa ni. Apa nak cakap? Kita cakaplah. Pucuk pau delima batu, anak 9 di tapak tangan. Walaupun kita beribu batu, jauh kan? Ya. Hilang di mata, jangan di hati jangan. Oh, cantik tu. Walaupun kita tak jauh, tuan duduk di Kuala Lumpur, saya di Melaka, beratur batu. Ya. Hilang di mata tak nampak, tapi di hati jangan. Itulah contohnya. Memang cantik. Jadi kita fikirkan maksud apa yang kita nak sampaikan. Pembayang apa-apa boleh ditambah apa-apa pun ya. Nampak tasik boleh cakap pasal tasik. Nampak orang tengah baju merah boleh cakap baju merah. Apa pun boleh kita. Itu yang tadi saya terfikir juga. Sebab Datuk dengan Tuan Haji ada sebut pasal pemerhatian kita. Ya, pemerhatian. Kita perhatikan di dunia, di sekeliling kita. Cari apa yang ada. Cari apa yang ada. Jadi betul juga. Jadi lebih senang macam tu. Contoh macam pisau raut tajam sekerat. Pakai pula Datuk Panglima. Pakai ni tajam sekerat. Lagi laut ku naik ke darat, baru ku jumpa kawan yang lama. Jadi itulah memang sangat logik. Saya rasa memang otak orang kita dari zaman dulu dia ada dia punya cara pemikiran yang logik, yang ada turutan dia. Ya, betul. Dan macam sekarang ni dah kurang pula. Saya masih ingat lagi masa berpantun. Ya, saya masih ingat lagi cikgu saya dulu. Semua dah arwah lah. Termasuk ayah saya sendiri pun dulu pun memang pakai pantun. Dia kata orang nak berpantun ni kena loya buruk sikit. Kena loya buruk sikit. Betul tu. Dia jual lah nak jawab. Dia nak jawab tu. Dia nak kena loya buruk lah. Tapi pembayang dia fikirlah apa yang ada. Kena loya buruk sikit baru boleh pantun. Betul. Loya buruk tu dia memang maksudnya dia bantai je. Apa yang dia terfikir tapi akhirnya ada dia punya masuk akalnya tu. Sebab dia kena dengan soalan dia, kena jawapan dia. Dengan jawapannya. Betul tu. Nak kena loya buruk sikit lah. Jadi pembayang apa-apa pun boleh. Dan seterusnya sebab sekarang ni Dona Sayang juga dikenali di kalangan masyarakat Baba Nyonya ataupun masyarakat peranakan. Jadi apa kaitannya, apa hubungannya Donang Sayang juga dengan Baba Nyonya? Ada dia betul-betul sama ataupun ada ke perbezaan sikit ke macam mana tu agaknya? Ya, Datuk boleh. Silakan Datuk. Dia semua perbezaan teror cakap saya. Macam dia kata, anak siapa tu lulung-lulung. Dengar budak minta tolong. Kalau berniaga tak boleh untung, barang yang ada baik lu lelong lah.
Ya, betul. Ya. Tapi tiru baba lah. Tiru baba lah. Dia kata, anak siapa terlolong-lolong dengar budak minta tolong. Kalau lu menyaga tak boleh untung barang yang ada, baik lalu lelong. Itu cerita dia. Saya bilang dia. Jadi memang masyarakat Baba Nyonya ialah sebab dia pun masyarakat yang bercampur kan antara Melayu dengan Cina. Jadi dia telah menyerap budaya Dondang Sayang ni sehingga sekarang Baba Nyonya pun dah disekalikan dengan budayanya tu. Dia kalau sebenarnya Baba Nyonya ni saya pernah diceritakan oleh seorang tokoh Dondang Sayang dulu. Kalau tuan masih ingat, namanya Puan Nyonya Tan. Tapi dah lah. Puan Nyonya Tan. Nyonya Tan binti Abdullah. Dia dulu keturunan Baba Nyonya. Dan dia seorang boleh kata tokoh yang terkenal lah Dondang Sayang di Malaysia ni. Yang mana beliau ni sebelum masuk Islam, masa tu dia orang Baba. Jadi dia belajar dengan orang Melayu. Dia belajar dengan orang Melayu lah. Belajar dengan orang Melayu. Yang dia panggil makcik, kakak ni, dia belajar macam mana nak berpantun. Cuma dia punya sebutan dia tu, dia ikut cara orang Baba. Contoh macam dia kata, macam logat dia lah. Logat sikit. Dia akan cakap, buah cempedak bawa belayar. Belayar tu jadi belayar. Belayar. Masak sebiji di dalam peti. Hutang emas boleh kuah bayar. Dondang Sayang. Hutang labu dihai mati, dibawa mati. Contoh macam tu. Jadi dia nyanyi sama. Nyanyi Dondang Sayang. Cuma dia punya bila sebutan dia tu, sebutannya, logatnya tu, dia gunakan bahasa Baba. Belayar. Macam tu. Jadi itu yang membezakan. Tapi nyanyian sama. Jadi kalau mengikut salah silah ataupun usul asal, orang Baba ni memang dia belajar dengan orang Melayu. Jadi bermula memang daripada Melayu. Jadi macam saya kata tadi, diorang ni duduk dalam kampung Melayu. Duduk kampung Melayu, duduk jadi bersama makan jiran-jiran Melayu, pakaian Melayu. Nyanyi pun ikut cara Melayu. Cuma bila nak sebutan dia tu, dia masih ada pelat dia. Baba Nyonya dia. Okey. Saya pernah jawab pantun arwah Nyonya Tan. Pisang emas bawa belayar katanya. Pisang emas bawa belayar tu. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi bawa mati. Dia kata pisang emas bawa belayar, pisang bon masak hijau. Hutang emas boleh dibayar, hutang bertimun aku lari mengantau. Pandai ni nak ganti. Itulah. Itu jawab dia. Memang betul lah kena loya buruk tu. Kita boleh macam twist sikit dia punya, boleh putar belik sikit. Dan untuk dia punya maksud dalam pantun tu, dia ada tak apa-apa lagi dia punya faktor-faktor ataupun unsur-unsur yang kita boleh gunakan ataupun yang kita boleh terapkan untuk dapatkan maksud yang lebih mendalam ataupun maksud yang lebih dia kalau mengikut daripada Dondang Sayang ni, dia ada tema tau tuan. Tema. Okey, ada tema dia. Tu nak cerita pasal apa? Okay. Pasal nasihat? Pasal nasihat. Jadi kalau dia jual dalam nasihat, jawab pun dengan nasihat. Kalau usik-musik jual usik, jawab pun usik. Betul. Kalau katakan jenaka, mesti sama-sama jenaka. Jadi baru kena jual dan jawab. Betul lah. Itu saya terfikir dia juga. tak boleh jual lain, dia jawab itu lain. Itu sebab tak saya kena. tanya tadi. Dia cakap pasal budi, dia cakap pasal jenaka. Dah tak kena. Tak kena kan? Mesti ikut tema. Okey. Dia ada tema tu, dia. Orang-orang lama ni, dia senang. Dia cakap, kita nak cerita pasal apa?
binatang pun boleh. Yeah, cakap pasal burung. Pasal burung, pasal buaya, pasal harimau. Pasal kancil. Pasal kancil boleh. Tapi dia kiasan saja. Itu kiasan dia. Kiasan saja. Dia gunakan burung, harimau, marga satwa, binatang sebagai simbolik. Tapi sebenarnya di sebaliknya dia punya maksud tu ialah dia macam kata di sebalik perkataan-perkataan tu, di sebalik tema burung ke tema tu ada kiasan dia. Kiasan dia tu Datuk yang pandai. Datuk dari tadi kita dah dengar banyak kiasan-kiasan dia tu. Kiasan dia tu. Betul. Baju ku basah di hujan panas. Hujan lebat sebelah hulu. Jambatannya patah, buaya menganas. Mana tempat tuan nak lalu? Betul tu. Dia lalu selalu jembatan patah, buaya je. Mana tempat kita nak lalu? Dia akan jawab, burung dekut terbang ke hulu, hingga ke sawah makan padi. Apa takut aku nak lalu belum hajar, lu kau nak mati. Itu kiasan tu. Kiasan. Okey. Lalu aja. Dan selain daripada kiasan tu memang dah jelas. Lagi satu saya nampak macam pantun dan ialah seterusnya dalam Dondang Sayang tu dia ada pengajaran dia ada pengajaran itu dia kata nasihat. Nasihat pengajaran betul. Ada maksud, ada nasihat, ada jenaka. Jenaka bukan jenaka yang boleh sampai orang tersentuh hati. Gurau senda kan. Gurau senda. Semua ada maksud. Jadi kita fahamkan itu yang apabila Dondang Sayang ni bila kita persembahkan di depan orang ramai, katalah orang ramai ni dengar Dondang Sayang kan. Saya dengan Datuk ni berpantun, orang di bawah ni tukang api. Dia akan cakap apa? Jawab Datuk, jawab. Tukang api. Yang kita ni apa nak jawab lah? Jawablah Haji, jawab. Nanti sesi terakhir kita berdondang sayang di depan nanti. Boleh. Mungkin orang boleh jawab boleh, ke apa ke. Kita datang dengan muzik sekali. Ada datang dengan pemuziknya sekali, dengan musiknya sekali. Alright. Boleh. Dan sikit lagi pertanyaan untuk kita lengkapkan ilmu kita tentang Dondang Sayang ni. Jadi Dondang Sayang sekarang sudah pun diangkat sebagai salah satu daripada warisan tak ketara, dari Malaysia yang saya difahamkan dari 29 November 2018. Saya Mauritius. Itulah atas berkat. Dan tapi yang peliknya bukan apa, pantun pula selepas tu selepas tu. Tapi pelik sikit sebab pantun dah ada dalam Dondang Sayang. Tapi pantun kemudian baru dapat diangkat. Pantun Indonesia bawa, kita tak bawa. Daripada Endon. Dia dapat tu. Pantun. Bukan Malaysia bawa. Indonesia bawa. Ya ke? Okey. Saya ingatkan Malaysia. Okey. Tapi itulah Dondang Sayang dah ada pantun dalam tu. Saya masih ingat lagi. Masa pergi ke Mauritius tu, saya, Datuk, dengan Puan Nosia, penyanyi perempuan, dan juga pemuzik, dan beberapa pegawai yang daripada Melaka pun ada, daripada Kuala Lumpur pun ada, sebagai orang yang membawa seni Dondang Sayang ni untuk diiktiraf dalam pencalonan UNESCO. Masa tu kami di sana seminggu. Jadi kita kena tunggu 3 hari. Kena tunggu 3 hari. Selepas kita membuat persembahan, kita tunjukkan macam mana itu Dondang Sayang. Baru keputusan tu keluar. Selepas 3 hari, baru kita diangkat. Saya masih ingat lagi masa ini yang tahun 2018 hari itu. 2018 tu lah. Saya bersama Datuk ada di sana. Alhamdulillah. Jadi bagi pihak kami sebagai pejuang Dondang Sayang ni sungguh merasa bangga bertuah kerana terpilih untuk memperkenalkan Dondang Sayang kepada masyarakat dunia. Jadi sekarang Dondang Sayang bukan Melaka lagi. World. Dah World Heritage, warisan dunia. Terima kasih kepada dua-dua tokoh kita ni yang telah bertungkus lumus. Selain daripada memang menjadi practitioner, juga telah membantu mengangkat Dondang Sayang ni ke persada dunia. Alhamdulillah. Dan juga tuan untuk sebagai mengenang sedikit tentang jasa-jasa orang yang mengangkat Dondang Sayang ni.
selain daripada pihak warisan semua, Motek dan juga Institut Warisan, tak lupa tempat saya bertapak dan Datuk juga bertapak, iaitu daripada Persatuan Donor Sayang. Jadi saya memang saya sebagai pengerusi yang ke-6 dalam Persatuan Donor Sayang. Sebelum tu yang pertama yang pertama Tuan Haji Maklang, yang pertama. Yang kedua ayahanda saya, Tuan Haji Sharif. Yang ketiga Tuan Haji Abdullah Makdum. Yang ketiga. Yang keempat Tuan Haji Mak Yasin. Yang kelima Tuan Datuk Aziz bin Osman, dan saya yang keenam. InsyaAllah selepas ni mungkin ada lagi yang boleh menyambung delegasi InsyaAllah Donor Sayang. Jadi saya berterima kasih terutama kepada Kerajaan Negeri Melaka yang mana telah berusaha bersungguh-sungguh mengangkat Donor Sayang ini di peringkat dunia, dan kepada jabatan-jabatan sama ada jabatan kerajaan atau NGO seperti Persatuan Donor Sayang, alhamdulillah, daripada Institut Warisan, daripada Motek sendiri, dia teraju dia, dan juga JKKN, dan juga tak lupa kepada pihak penyiaran seperti RTM, yang mana semuanya berperanan untuk mengangkat martabat Donor Sayang tu, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi pertanyaan terakhir saya, memang kita nak berjuangkan supaya insyaAllah Donor Sayang termasuk pantunnya sekali semuanya dapat dipertahankan, malah diperluaskan lagi. Dan untuk itu seperti yang disebutkan tadi ada persatuan tolong ceritakan sikit sekarang ni persatuan ni berapa ramai anggota dan apakah cara-cara untuk menjadi ahli dan apakah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam persatuan. Saya ceritakan daripada jabatan saya dululah. Baik. Sebab saya dan Datuk ni sama-sama dalam satu bumbung. Institut Warisan Melaka. Jadi kami di Institut Warisan ni kalau mengikut daripada program tahunan setiap tahun, apabila tibanya waktu cuti sekolah seperti bulan 4, bulan 8, bulan 11 dan bulan 12, kami adakan bengkel dan juga pertandingan Donor Sayang di peringkat sekolah. Oh, bagus tu. Sekolah rendah, sekolah menengah dan IPT. Dan IPT juga. Jadi mereka ni akan kita wawarkan melalui kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Melaka. Diwar-warkan dengan Jabatan Pendidikan. Dan juga jabatan-jabatan kerajaan untuk kita pelawar mereka yang sudi untuk masuk dalam bengkel ataupun pertandingan. Jadi di situlah kita akan ada dia punya kesinambungan. Orang-orang baru di kalangan budak-budak sekolah yang belasan tahun, dia akan belajar dan cuba mempraktikkan, mengamalkan Donor Sayang itu supaya dia tidak hilang begitu saja. Betul. Itu daripada jabatan. Daripada Persatuan Donor Sayang sendiri, saya sebagai pengerusi, saya sentiasa memperjuangkan dan kita sentiasa kata orang top up ahli-ahli kita di kalangan generasi-generasi muda. Dan Persatuan sendiri selalu mendapat undangan buat persembahan dan orang-orang yang nak memperkenal Donor Sayang ni seperti orang seperti Datuk ni lah. Dia akan memperkenalkan macam mana nak nyanyi Donor Sayang. Jadi Datuk ni memang dalam persatuan kita. Jadi dia pun bersama-sama akan kita sama-sama bekerjasama lah bersama dengan kita punya penasihat Donor Sayang. Kita punya Donor Sayang sekarang ni penasihat kita Datuk Akram. Datuk Akramuddin. Dia sebagai satu teraju lah untuk meluaskan lagi pengaruh Donor Sayang ni bukan setakat di negeri Melaka saja, malah di luar negara. Dan kita pun baru ni bawa balik daripada Indonesia buat persembahan di sana. Bagus. Sebab kita serumpun, jadi kita kena mesrakan bersama. Okey, jadi sebentar lagi akan memanggil ini para pemuzik apa semua untuk bersedia datang ke pentas untuk menunjukkan persembahan Donor Sayang.
Jadi kita ingat ya untuk para hadirin, untuk masa depan anak-anak bila ada pertandingan dondang sayang, masukkanlah anak-anak ke bengkelnya dulu, kemudian boleh belajar untuk berdondang sayang, sebab pada saya ini adalah satu perkara yang sangat berguna untuk menajamkan minda kita dari segi dua perkara, satu bahasa dan keduanya menggunakan bahasa tu untuk menajamkan cara kita boleh berfikir. Kata orang baba pun kita ajar dia. Kita ajar dia. Betul. Oh, memang cantiklah. Jadi sekarang kita saya persilakan pihak Datuk dan Tuan Ajris untuk persembahan ya, mungkin nak dipanggil pemuziknya. Okay. Silakan. Jadi sementara itu saya rumuskan tentang dondang sayang kita, dan ini adalah satu bentuk persembahan warisan tak ketara yang menggabungkan, pada saya nampaknya malahan bukan dua saja tapi tiga perkara ya. Satu ialah bahasa, dan keduanya adalah pantun, yakni sejenis, kalau bahasa Inggeris, a type of poetry. Kemudian ketiganya dilagukan ataupun diiramakan. Jadi ini adalah gabungan sebenarnya tiga perkara, bukan hanya dua yang saya mula-mula sebut tadi ya, tiga perkara. Dan ini adalah betul-betul satu perkara yang sangat berharga buat budaya kita, budaya Malaysia dan juga budaya serantau, di mana kita mesti selain daripada hanya menghargai, tapi kita harus mengamalkannya untuk seperti yang saya sebut tadi, menajamkan otak kita, menajamkan minda kita supaya dapat berfikir dengan lebih cepat ataupun berfikir dengan lebih bermanfaat, dengan nasihat, dengan pengajaran, dengan mungkin nak menyindir ataupun mengusik. Mengusik tu, itu saya suka tu. Ya, mengusik tu ya. Okey, silakan. Usik membawa bahagia. Usik-usik membawa bahagia. Memang cantiklah. Jadi kita persilakan untuk persembahan dondang sayang di atas pentas ya. Kita bersedia. Sini. Okay.